Apa yang berbeza dan unik tentang bekerja di hospital di luar Semenanjung Malaysia? Paling pelik, ada satu wanita tu datang untuk scan, mengatakan dia ada fibroid ataupun mass. Apabila kita buat MRI, kita jumpa actually adalah anak yang ada dalam sana untuk beberapa tahun yang lepas. Oh my god. That means macerated child lah. Tapi lagi banyak pelik-pelik. Memang betul lah kes di Sabah Sarawak ni memang sangat unik. Sebab itulah doktor-doktor yang pernah kerja kat Sabah Sarawak ni biasanya banyak sangat pengalaman mereka yang mereka boleh ceritakan. Doktor Ku pernah tak jumpa sesuatu yang pelik macam tu? Pelik sangat banyaknya. Di Sabah kita selalu jumpa forensis, the whole abdomen besar macam terlepas tarik mengandung, macam 40 week size sebenarnya tu. Di Sabah kita selalu jumpa. So basically the whole abdomen is like so buncit, dipenuhi oleh forensis. Bukan pregnant, tapi dia lebih besar daripada pregnant size. Bila pesakit datang dekat Doktor Ku, sama ada dirujuk oleh doktor lain ataupun pesakit memang walk in to your clinic dan dia berikan simptom-simptom berkaitan dengan kitaran haid dia, sama ada tak teratur ataupun terlalu banyak, terlampau sikit, terlampau panjang, terlampau pendek, apa next step yang doktor akan buat? Berdasarkan simptom tu, kita cuba fikirkan mungkin fibroid ke, ataupun adenomyosis ke, ataupun ovarian tumor ke, ataupun cancer lah of course kan. Selepas mengambil sejarah, kita periksa perut, kita boleh mengesan kalau katanya ada sebarang bengkak ataupun tumor. Kita confirm dengan bedside ultrasound, dan ultrasound boleh bagi kita banyak ciri-ciri ataupun informasi mengenai sama ada rahim itu ada ketumbuhan ke, dia bengkak secara tidak normal ke, ataupun ketebalan dinding rahim yang sangat tebal ke. Kalau patient tu waktu dia datang jumpa doktor, dia dah buat scan dengan doktor lain, sama ada doktor di klinik ataupun doktor MO macam saya dekat emergency department, adakah Doktor Ku akan scan balik dan kenapa kena scan balik? Saya memang akan scan balik sebab kan lain orang scan, dia akan ada pendapat lain. So mungkin Dr. A dia scan, dia mendapati sebiji fibroid. Mungkin untuk saya bukan fibroid, dia mungkin adenomyosis ataupun sesetengah ovarian cyst yang dia isi kandungannya pekat tu, dia boleh nampak macam fibroid juga tu. Setiap patient yang datang jumpa saya yang saya tak pernah jumpa, saya akan periksa sendiri dan saya akan scan balik dan bandingkan hasil scan saya dengan doktor yang scan sebelum ni. Dan of course kalau ada keperluan, kita akan meneruskan dengan sama ada CT scan ataupun MRI. So Dr. Tiago, apakah jenis X-ray atau scan yang terbaik untuk mengesan fibroid? Kalau kita kata ada X-ray, ultrasound, CT scan, MRI dan sebagainya, mana yang terbaik? Mana yang paling bagus, paling berkesan? Teknik terbaik untuk fibroid adalah MRI. MRI akan menggambarkan saiz, lokasi dan jenis fibroid dengan tepat. Ia juga dapat membezakan masalah rahim yang lain seperti adenomyosis. MRI juga akan memberi maklumat mengenai organ-organ yang berdekatan dengan rahim seperti pundi kencing dan juga usus. Ia adalah penting untuk perancangan pembedahan. CT scan akan dilakukan jikalau fibroid itu terlalu besar, bara disyaki dan juga situasi di mana pesakit tidak dapat melalui MRI. Tadi doktor sebut ada pesakit yang tak sesuai ataupun tak boleh buat MRI. Siapa ataupun apakah jenis pesakit yang tak sesuai buat MRI ataupun tak boleh buat MRI? Satu, soalnya MRI serta pesakit akan ada claustrofobia. Lagi satu, kalau fibroid itu terlalu besar daripada bahagian rahim sampai ke perut, kalau kita buat MRI, kita ada coil. So kalau fibroid itu terlalu besar, MRI tak dapat bagi image yang penuh untuk perancangan pembedahan daripada pakar bedah. Apakah jenis fibroid yang paling common doktor jumpa? Intramural. Selain daripada fibroid, masalah-masalah rahim lain seperti adenomyosis juga dapat dikesan melalui MRI. Apabila dilakukan MRI, kami selalu terkejut kerana bukan saja fibroid, tapi masalah-masalah rahim lain juga dapat didapati daripada MRI. Contohnya seperti suspek fibroid, buat MRI, tapi rahim dia normal. So kita akan jumpa cyst yang bersebelahan dengan rahim dia, yang pelat rahim dan nampak macam fibroid dalam ultrasound. So MRI dapat membezakan antara fibroid, cyst, adenomyosis dengan masalah-masalah rahim yang lain. Adakah semua jenis fibroid? Adakah setiap satu fibroid ni Doktor Ku akan rawat? Adakah setiap satu fibroid perlu dibedah? Sebenarnya tidak. So dia bergantung pada size fibroid, lokasi fibroid dan bilangannya, dan of course sama ada patient ada simptom ke tidak. Apa nasihat doktor kepada wanita di luar sana yang dah jumpa banyak doktor, dah banyak kali buat scan, sekejap dia beritahu fibroid, sekejap dia beritahu cyst, mereka pun dah confused, dah keliru. Apa nasihat doktor? Apa yang patut mereka buat sepatutnya? Kadang-kadang satu doktor scan nampak macam fibroid. Tetapi bila datang ke hospital, kita scan, kita nampak dia adenomyosis. Dan kadang-kadang bila ada adenomyosis tu, ada wujudnya sekali endometriosis juga. Kalau katanya simptom tidak hilang ataupun tiada kemajuan dalam rawatan tu, harus fikirkan sama ada kita perlu mendapatkan second opinion ataupun third opinion. Certain fibroid tidak dapat dikesan melalui ultrasound. MRI akan memberi semua maklumat dengan teliti dan tepat tentang masalah fibroid dan juga masalah-masalah lain. Banyak perkongsian menarik serta informasi dan pengetahuan yang penting dikongsikan terutamanya untuk kita wanita-wanita dan
untuk lelaki di luar sana juga kena tahu topik ini yang dikongsikan oleh dua doktor lelaki, kedua-duanya doktor pakar. Nama saya Dr. Koo Boon Ping, pakar obstetrik dan ginekologi dengan subkepakaran gynae onkologi di Hospital Columbia Asia, Bukit Jalil. Saya Dr. Tyagu Krishnan, pakar radiologi di Hospital Columbia Asia, Bukit Jalil. Perbincangan berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk pengetahuan serta kesedaran anda semua oleh Columbia Asia Hospital, Bukit Jalil.